RM5 jadi 7 juta. $1 Tapi into 7 million? A nigga turned $1 into 7 million. Tapi ada juga 1 juta jadi kosong. Baddie, she just lost over $1 million by trading what? Meme coins. So Jom here's a kita kongsa kisah sebenar di sebalik Pump Fund. Pump Fund ni platform dia cipta meme coin lah dalam Solana punya chain. Seseorang remaja mencipta token Gen Z Juan di Pump Fund dan menjualnya untuk keuntungan sekitar $30,000, RM140,000 lebih kurang. Namun komuniti memutuskan untuk pump token tersebut sebagai balasan, menaikkan nilainya secara drastik. Seorang pelabur berjaya menjana keuntungan hampir 1 juta daripada pelaburan awal hanya $462. Namun kejayaan seperti ini sangat jarang. Statistik menunjukkan hanya 0.4% daripada 14 juta dompet di Pump Fund yang memperoleh keuntungan melebihi $10,000 ataupun RM47,000. Amaran penipuan lebih membimbangkan. Laporan mendapati bahawa 98.6% token yang dilancarkan di Pump Fund adalah penipuan, rug pull atau skim pump and dump. Ingat, dalam dunia kripto, dalam dunia meme coin, kejayaan besar datang dengan risiko yang besar. Jangan biarkan FOMO mengamburi pertimbangan anda. Nak tahu lebih lanjut tentang pelaburan kripto yang selamat? Follow Cikgu untuk info seterusnya.